Adakah anda sedar bahawa seseorang boleh menghabiskan seluruh hidup mereka dengan bernafas, namun tidak benar-benar hidup? Saya tahu kenyataan ini mungkin kedengaran tidak masuk akal. Mungkin juga menyakitkan hati. Tetapi fikirkan sejenak, berapa ramai orang dalam hidup anda yang sebenarnya hanya wujud. Bangun tidur, pergi kerja, bayar bel, merungut, tidur, dan ulang semula. Mereka hanya bertahan. Tetapi hidup yang sebenar, itu satu kisah yang berbeza. Izinkan saya berkongsi satu rahsia yang benar-benar mengubah seluruh hidup saya. Anda tidak boleh mengubah hidup anda hanya dengan cuba mengubah hidup anda. Anda hanya boleh mengubah hidup anda apabila anda mengubah tabiat anda. Sebab di sebalik segala-galanya yang anda alami hari ini, adalah tabiat-tabiat anda. Dan ya, anda mampu melakukannya. Dan saya akan tunjukkan caranya. Pernahkah anda terfikir mengapa hidup anda kelihatan seperti berputar di tempat yang sama? Walaupun anda telah berusaha, mencuba berulang kali, semuanya tetap kembali ke titik asal. Mungkin anda pernah berkata pada diri sendiri, kali ini mesti berbeza. Dan untuk seketika, ia memang kelihatan berbeza. Tetapi tidak lama kemudian, segalanya runtuh, dan anda kembali ke corak lama yang sama. Perkara ini tidak berlaku secara kebetulan. Dan ia pasti bukan kerana anda lemah atau tidak pandai. Sebenarnya, ada satu kebenaran yang lebih mendalam dan jauh lebih membebaskan. Terdapat satu sistem yang tidak kelihatan sedang beroperasi dalam hidup anda saat ini juga. Sistem ini mempengaruhi cara anda berfikir, cara anda merasa, cara anda bertindak balas, keputusan yang anda buat, malah berapa banyak anda memperoleh setiap bulan. Nama sistem ini ialah paradigma. Saya tidak bercakap tentang sesuatu yang mistik atau gaib. Saya bercakap tentang sains. Paradigma ialah sekumpulan tabiat minda yang sangat tertanam dalam bawah sedar anda. Ia begitu automatik sehingga anda tidak menyedari kehadirannya. Dan lebih mengejutkan, ia dimasukkan ke dalam diri anda, bukan melalui pilihan sendiri, tetapi melalui persekitaran tempat anda membesar, orang-orang di sekeliling anda, dan pengalaman yang anda alami sebelum anda pun benar-benar sedar. Pernahkah anda perasan mengapa begitu ramai orang menyerupai ibu bapa mereka, bukan sekadar dari segi rupa, tetapi juga emosi, keuangan, bahkan dalam kesilapan hubungan? Kerana paradigma keluarga diwarisi. Cara ibu bapa anda menangani wang, harga diri, impian dan kegagalan, semua itu menjadi program mental yang kini beroperasi dalam diri anda, tanpa anda sedari. Skim sebabnya anda boleh membaca semua buku, ikuti semua kursus, tonton semua video, namun tetap mendapat hasil yang sama. Paradigma lama anda masih berjalan di belakang tabir, seperti satu perisian yang belum dikemas kini. Berapa kali anda pernah berangan-angan untuk mengubah hidup anda? Mungkin berhenti kerja yang menekan jiwa anda, mulakan perniagaan sendiri, pindah ke bandar baru, atau buat keputusan yang berani. Tapi ada sesuatu dalam diri anda, seperti satu kuasa harimunan, yang menarik anda kembali. Itu adalah paradigma sedang berfungsi. Ia tidak mahu anda berubah, kerana bawah sedar anda tidak mencari kejayaan, ia mencari kebiasaan. Dan yang biasa adalah apa yang anda telah lalui sebelum ini, meskipun ia menyakitkan, meskipun ia membuatkan anda terperangkap. Tubuh anda, emosi anda, dan minda anda telah terlatih untuk mengulangi apa yang telah dikenali. Kerana bagi paradigma, perkara yang tidak diketahui adalah ancaman. Izinkan saya berkongsi satu perkara yang saya tidak pernah lupakan. Suatu masa dahulu, semasa saya mula belajar tentang topik ini, saya ternampak satu ungkapan daripada Dr. J.B. Rhin dari Duke University, minda adalah kuasa terbesar dalam seluruh ciptaan. Apabila saya membaca kata-kata itu, rasanya seperti letupan berlaku dalam diri saya. Saya sudah letih hidup sekadar untuk bertahan. Saya bekerja mencuci pejabat dan menanggung hutang lebih daripada apa yang saya peroleh. Saya memang rajin bekerja, tetapi saya tetap hidup dalam kekurangan. Masa itu barulah saya sedar, saya tidak perlu bekerja lebih keras. Saya perlu menukar program yang tersembunyi dalam diri saya. Dan apabila saya faham bahawa hasil dalam hidup tidak datang daripada usaha fizikal,
tetapi daripada corak pemikiran yang tertanam dalam bawah sedar, semuanya mula berubah. Dan perubahan itu tidak bermula dengan tindakan besar. Ia bermula dengan satu soalan mudah yang saya tanya setiap hari. Apa yang saya sedang lakukan sekarang ni, adakah ia selari dengan paradigma baru saya atau yang lama? Saya seolah-olah melatih otak saya untuk mengenal pasti corak dan mula menulis semula reaksi saya. Ia bukanlah satu keajaiban. Ia adalah satu proses. Dan di situlah perubahan sebenar berlaku. Bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Sekarang izinkan saya bertanya beberapa soalan. Pernahkah anda rasa seperti anda sendiri sedang mensabotaj diri anda? Pernahkah anda sedar bila sesuatu mula berjalan lancar, ada satu bahagian dalam diri anda yang akan merosakkannya? Pernahkah anda cuba menyimpan wang, tetapi setiap kali ada sedikit lebihan, sesuatu berlaku dan wang itu hilang begitu sahaja? Sambungan tersedia atas permintaan. Mahu saya teruskan dari titik ini dalam bahasa Melayu Malaysia? Pernahkah anda mula menjaga kesihatan anda, tetapi selepas beberapa minggu, anda dapati diri anda makan secara berlebihan seperti dahulu? Ini bukan nasib malang. Ini adalah paradigma anda yang memastikan anda kekal dalam zon selesa yang dikenali. Dan ada lagi, walaupun anda fikir anda membuat pilihan secara sedar, anda sebenarnya masih bertindak di bawah pengaruh paradigma. Kenapa? Kerana ia membentuk walaupun pemikiran yang anda sangka milik anda sendiri. Ia seperti anda terperangkap dalam penjara mental, dan yang paling menyedihkan ialah jerijinya tidak kelihatan. Anda tidak nampak, tetapi ia memang wujud. Dan satu-satunya jalan keluar ialah dengan menukar program dalam minda anda. Dan inilah perkara yang paling penting, anda boleh ubah semuanya. Tetapi bukan hanya dengan kekuatan kehendak semata-mata. Kekuatan kehendak adalah terhad. Perubahan paradigma berlaku melalui pengulangan dan penstrukturan semula secara sedar. Ia seperti menggosok gigi dengan tangan yang tidak dominan. Pada mulanya, ia rasa janggal, tidak selesa, bahkan kelakar. Tetapi lama-kelamaan, ia jadi automatik. Ini terpakai untuk apa sahaja tabiat baru, daripada mengurus keuangan anda hingga membina keyakinan diri. Tidak kira sama ada anda berumur 50 atau 20. Otak kita adalah plastis. Ia boleh berubah. Dan apabila minda berubah, tubuh turut berubah. Apabila kedua-duanya berubah bersama, seluruh realiti hidup anda turut berubah. Tetapi perubahan ini ada harganya. Harganya ialah ketidakselesaan pada permulaan. Ia adalah rasa tidak selesa apabila anda mula berfikir secara berbeza daripada keluarga anda, bertindak secara berbeza daripada rakan-rakan anda, dan bercita-cita lebih tinggi daripada norma biasa. Perkara ini menakutkan, saya faham. Tetapi dengar baik-baik, jika anda teruskan dengan tabiat yang sama, anda akan terus hidup dalam keadaan yang sama. Dan anda layak mendapat lebih daripada itu. Anda layak untuk asterisk hidup asterisk, bukan sekadar bertahan. Kerana bertahan bukanlah takdir anda. Ia hanyalah program anda sekarang. Anda bukan terperangkap. Anda cuma dikondisikan. Dan semua yang dikondisikan boleh dikondisikan semula. Semua yang dipelajari boleh dilupakan dan digantikan. Paradigma semasa anda mungkin sedang mengikat anda, tetapi paradigma seterusnya boleh membebaskan anda. Dan paradigma skim yang anda perlu bina secara sedar hari demi hari. Kerana apabila anda melakukannya, apabila anda mula hidup di bawah sistem kepercayaan dan tabiat yang baru, anda akan sedar bahawa kehidupan yang anda impikan selama ini bukanlah mustahil. Ia hanya berada di seberang program anda. Dan bahagian yang paling indah ialah, anda boleh mulakan sekarang. Berapa kali anda teruja dengan idea baru, rasa semangat kali ini pasti berjaya, dan beberapa hari kemudian semuanya hilang begitu sahaja. Motivasi lenyap, ketakutan muncul, alasan mengambil alih, dan tiba-tiba anda kembali ke tempat asal. Ini sering berlaku, dan bukannya kerana kurangnya kekuatan kehendak. Tetapi kerana paradigma anda sedang cuba memastikan anda kekal di tempat yang sama. Ketakutan tidak hanya muncul apabila ada bahaya sebenar.
Ia muncul setiap kali anda cuba keluar daripada zon yang biasa. Walaupun perubahan itu positif, sistem dalaman anda melihatnya sebagai ancaman kerana ia diprogramkan untuk kestabilan, bukan untuk perkembangan. Saya sendiri telah melalui pengalaman ini. Apabila saya terfikir untuk meninggalkan segala-galanya dan mula berniaga sendiri, fikiran saya menjerit bahawa saya gila. Ketakutan berbisik bahawa saya akan gagal, malu, dan kehilangan segalanya. Dan saya hampir membiarkan ketakutan itu menentukan masa depan saya. Tetapi pada saat itu, saya mendengar suara lain, suara visi saya. Dan suara skim yang membimbing saya. Walaupun saya menggigil, saya melangkah juga. Dan memang begitulah keadaannya. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Ia adalah bertindak asterisk walaupun asterisk ada rasa takut. Menurut satu laporan oleh Harvard Business Review, kira-kira 80% orang meninggalkan projek peribadi mereka dalam masa kurang dari sebulan. Bukan kerana mereka tidak mampu, tetapi kerana mereka tidak tahu bagaimana untuk mengatasi ketidakselesaan perubahan. Jadi mereka kembali kepada yang biasa, walaupun itu bermakna hidup terhenti. Tetapi ada jalan keluar. Setiap kali ketakutan muncul, tanya diri anda, adakah ia berdasarkan fakta, atau hanya cerita yang diberitahu kepada anda? Kemudian mulakan dengan melakukan satu perkara kecil setiap hari yang mencabar corak lama anda. Mungkin itu adalah satu tidak yang anda tidak pernah berani katakan. Atau satu tindakan yang anda sering tangguhkan. Kerana kemenangan kecil inilah yang akan membina semula identiti anda. Saya pernah melihat ini berlaku kepada seorang wanita yang menyertai salah satu acara saya. Dia telah bekerja dalam satu pekerjaan yang menghancurkan jiwanya selama lebih daripada 20 tahun. Dia bermula dengan satu tabiat sahaja, mengulangi satu ayat penegasan setiap hari selama 3 minggu. Akhirnya, dia meletakkan jawatan, memulakan perniagaannya sendiri, dan menggandakan pendapatannya, iaitu lebih kurang RM7,000 Malaysia sebulan. Ini bukan sihir. Ini adalah perubahan paradigma. Dan anda juga boleh melakukannya. Anda hanya perlu berhenti mendengar suara ketakutan dan mula mendengar suara masa depan anda. Anda tidak perlu ubah semuanya sekaligus. Transformasi bermula dengan satu tabiat. Hanya satu. Tindakan mudah yang diulang dengan niat boleh membuka pintu-pintu yang kini kelihatan terkunci. Kebanyakan orang akan rasa beku dan tidak bergerak ke mana-mana kerana mereka cuba untuk memperbaiki semua aspek kehidupan mereka dalam satu masa, dan disebabkan itu mereka kekal di tempat yang sama. Tetapi apabila anda memilih satu sahaja titik perubahan dan berpegang teguh padanya, anda akan memulakan satu tindak balas berantai yang akan memprogram semula minda bawah sedar anda dan mengubah hasil dalam hidup anda. Inilah yang berlaku kepada Oprah Winfrey. Walaupun dia mengalami kemiskinan, penderaan dan penolakan semasa kecil, dia membentuk satu tabiat harian yang mudah, mengamalkan rasa syukur. Setiap hari, dia akan menulis 5 perkara yang dia rasa bersyukur. Itu mengubah getaran dirinya. Dan getaran itu mengubah realitinya. Syukur yang diulangi dengan emosi dan konsisten telah menaikkan frekuensinya dan menyelaraskan dirinya dengan peluang, idea dan individu yang tepat. Ia bukan tuah. Ia adalah konsistensi dalam getaran. Tabiat itu membentuk identitinya. Dan identiti itu membentuk takdirnya. Perkara sebaliknya juga boleh berlaku. Mike Tyson, walaupun dia seorang jenius di gelanggang, membiarkan tabiat merosakkan menguasai hidupnya. Kurang kawalan emosi, bertindak mengikut nafsu, ketagihan dan hasilnya adalah kejatuhan. Bukan kerana dia tiada bakat, tetapi kerana dia masih memegang paradigma lama yang membataskan dirinya. Dan kisah ini sering berlaku kepada ramai orang yang mencapai sesuatu, tetapi tiada struktur dalaman untuk mengekalkannya. Mungkin anda pernah rasa begitu. Anda naik satu anak tangga, mula berkembang, tetapi sesuatu menarik anda kembali. Tiba-tiba semuanya runtuh. Itu bukan kebetulan. Itu adalah diri lama anda yang cuba untuk terus hidup. Dan anda perlu membuat pilihan, sama ada ulang kitaran lama, atau kekalkan tabiat baharu yang menyokong realiti baru anda. Jadi mulakan dengan satu sahaja.
Bangun lebih awal. Tulis matlamat anda. Bermeditasi. Sebut satu kata afirmasi. Tak kisah apa, asalkan ia selaras dengan siapa anda mahu jadi. Amalkan selama 21 hari. Sama ada hujan atau panas, ada makna atau tidak, teruskan sahaja. Kerana tabiat baru itu akan mengajar otak anda, tubuh anda dan medan getaran anda bahawa anda sudah bersedia untuk sesuatu yang lebih besar. Dan alam semesta akan memberi respon apabila anda bergetar dengan jelas, dengan niat, dan dengan konsistensi. Inilah rahsia yang jarang diamalkan. Tapi ia adalah kunci yang mengubah segalanya. Segala sesuatu dalam alam semesta ini bergetar. Semuanya. Ini bukan falsafah, ini adalah fizik. Tiada apapun yang benar-benar pegun, walaupun ia kelihatan pejal. Tubuh anda, minda anda, fikiran anda, semuanya sentiasa bergerak dan bergetar. Dan sebab skim mengubah tabiat anda boleh mengubah hidup anda, kerana tabiat mengubah frekuensi getaran anda. Dan frekuensi itu menentukan apa yang anda tarik masuk ke dalam hidup anda. Inilah asas kepada undang-undang tarikan, dan lebih dari itu, ia adalah asas kepada penciptaan realiti secara sedar. Anda mungkin pernah dengar ungkapan seperti fikiran menjadi kenyataan, tapi tak ramai yang betul-betul faham maksudnya. Fikiran sahaja tidak cukup. Fikiran hanya menjadi berkuasa apabila ia dipenuhi emosi dan diulang. Dan apakah itu tabiat kalau bukan fikiran yang penuh emosi dan diulangi melalui tindakan? Skim sebabnya mengubah satu tabiat bukan sekadar menukar tingkah laku, ia adalah perubahan tenaga anda, tanda getaran unik anda. Dan tanda skim yang menghantar isyarat kepada alam semesta, inilah saya. Inilah apa yang saya sedia untuk terima. Sekarang lihat perangkap yang kebanyakan orang terjatuh ke dalamnya. Mereka mahu ubah hasil hidup mereka tanpa mengubah getaran mereka. Mereka mahu menarik kekayaan, tetapi hidup dalam kebimbangan, tekanan dan hutang. Mereka mahu cinta sejati, tetapi rasa sunyi, tak yakin dan memerlukan. Mereka mahu kejayaan, tetapi masih ada tabiat suka tangguh, ragu-ragu dan sabotaj diri. Ia seperti cuba nak dengar siaran radio, tapi anda pusingkan tombol ke frekuensi yang salah. Anda boleh nak apa saja. Tapi kalau anda tak bergetar seiring dengannya, anda takkan mengalaminya. Dan jangan salah faham, saya tak kata anda kena berpura-pura semuanya okey bila sebenarnya tak. Itu tak akan berhasil. Alam semesta hanya memberi respon kepada getaran sebenar anda, bukan lakonan luaran anda. Sebab itu, jalannya bukan untuk menyembunyikan perasaan, tetapi untuk menaikkan frekuensi anda dengan sedar, dan itu berlaku melalui tabiat baru yang konsisten, yang menyelaraskan anda dengan siapa yang anda mahu jadi. Saya sendiri dah lihat perkara ini berlaku beribu kali. Orang yang jatuh dari segi emosi dan keuangan, mula dengan perubahan kecil, satu fikiran diganti, satu tindakan disesuaikan, satu keputusan dibuat setiap hari dengan cara baru. Dan lama-kelamaan, perubahan getaran itu mula menghasilkan hasil yang baru. Pelanggan mula datang, hubungan mula berkembang, pintu mula terbuka. Sebab bila anda ubah frekuensi anda tak perlu paksa, anda mula menarik. Dan ini bukan sekadar kepercayaan, ia ada sokongan sains. Ilmu saraf sudah pun membuktikan bahawa otak berubah melalui pengulangan dan tumpuan. Skim yang dinamakan keplastikan neuroplasticity. Setiap kali anda berfikir dan bertindak dengan cara yang baru, anda sebenarnya sedang membina semula rangkaian saraf dalam otak anda. Semakin kerap anda mengukuhkan laluan baru itu, semakin ia menjadi automatik, iaitu, menjadi satu tabiat baharu. Dan tabiat ini akan mengubah kimia tubuh anda, keadaan emosi anda, dan seterusnya frekuensi getaran anda. Saya masih ingat satu masa dalam hidup saya apabila, walaupun saya telah memperoleh lebih kurang RM120,000 Malaysia, saya memasuki fase kekosongan emosi. Saya rasa letih, terbeban, dan tanpa sebab yang jelas, tenaga saya merosot dengan mendadak. Bersama-sama dengan penurunan itu, hasil hidup saya juga mula jatuh. Ketika itu saya sedar saya telah mengabaikan tabiat-tabiat saya yang paling kuat, visualisasi harian, penegasan positif, dan pembelajaran berterusan.
Saya telah meninggalkan perkara yang dahulunya membuatkan saya bergetar pada tahap yang tinggi. Dan apa yang berlaku selepas itu? Saya mula menarik situasi yang mencerminkan sepenuhnya keadaan getaran baru saya itu, kelewatan, pembatalan, peluang-peluang yang hilang begitu sahaja. Itu adalah satu panggilan kesedaran. Saya segera kembali kepada amalan tabiat yang telah menyokong saya sebelum ini. Dan seperti efek domino, semuanya mula kembali ke tempatnya. Getaran anda adalah seperti kata laluan tenaga. Jika anda ingin membuka pintu-pintu baru dalam hidup, anda mesti menukar kata laluan itu. Dan kata laluan itu ialah tabiat-tabiat anda. Sebab skim saya sering menekankan perkara ini. Anda tidak perlu mengubah dunia luar. Anda perlu mengubah apa yang anda pancarkan kepada dunia. Dan anda melakukannya apabila anda mengubah corak mental, emosi, dan tingkah laku anda. Jadi berhenti sebentar sekarang dan tanya diri anda, dalam getaran apa saya berada sekarang? Apakah fikiran dan emosi yang menguasai hari-hari saya? Adakah ia membawa saya lebih dekat kepada kehidupan yang saya impikan, atau masih mengekalkan saya dalam keadaan yang saya sudah biasa? Soalan ini lebih berharga daripada apa-apa teknik. Kerana dari jawapannya, anda boleh memilih jalan baru. Jika anda rasa tidak tahu di mana untuk bermula, saya ingin katakan, mulakan dengan perkara kecil. Pilih satu tabiat yang boleh menaikkan getaran anda setiap hari. Ia mungkin mendengar lagu yang memberi inspirasi. Ia mungkin berdiri di hadapan cermin dan menyatakan sesuatu yang positif kepada diri sendiri. Ia mungkin merasakan kesyukuran yang mendalam untuk sesuatu yang sudah anda miliki. Apa yang penting bukanlah saiz tabiat itu, tetapi ketekalan anda melakukannya dan keadaan emosi yang anda capai ketika melakukannya. Kerana skim yang akan mengubah getaran anda. Dan apabila getaran berubah, kehidupan anda juga akan berubah. Anda tidak berada di sini hanya untuk terus hidup. Anda berada di sini untuk mencipta bersama. Dan untuk mencipta bersama, anda mesti berada pada frekuensi yang betul. Bukan secara kebetulan, tetapi melalui pilihan. Dan pilihan itu bermula dengan tabiat anda. Kerana semua yang anda mahukan sudah pun bergetar di suatu tempat. Persoalannya ialah, adakah anda juga sedang bergetar pada frekuensi yang sama? Saya menghabiskan bertahun-tahun cuba memahami mengapa ada orang yang, walaupun tanpa pendidikan formal, mampu membina kekayaan, hidup dengan bebas dan penuh semangat, manakala yang lain, walaupun mempunyai pelbagai sijil dan ijazah, tetap terperangkap dalam kekecewaan, hutang, ketakutan dan keletihan. Jawapan yang saya temui bukan terletak pada peluang, bukan pada nasib, dan bukan juga pada bakat. Ia terletak pada imej dalaman yang setiap orang pegang tentang diri mereka sendiri. Satu gambaran diri yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu, pengaruh keluarga, pendapat orang lain, dan yang paling utama, oleh tabiat-tabiat halus yang diulang setiap hari, seolah-olah satu skrip yang tidak kelihatan. Hakikatnya, saya sendiri pernah menjadi mangsa kepada perkara ini. Saya mempunyai keinginan untuk berkembang, untuk berjaya, untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hidup saya. Tetapi jauh di dalam, ada satu suara yang berbisik, kau tak cukup bagus. Itu semua untuk orang lain, bukan untuk kau. Dan saya langsung tidak menyedari bahawa suara itu hanyalah cerminan kepada apa yang telah terbenam dalam minda bawah sedar saya. Saya mengulangi corak-corak lama. Corak kekurangan. Corak had diri. Corak bertahan hidup. Dan tidak kira berapa banyak saya belajar atau membaca, tiada apa yang berubah, kerana perkara yang perlu diubah tidak berada di permukaan. Ia berada di akar. Ia berada dalam imej yang saya pegang tentang diri saya. Dan hanya apabila saya mula mengubah imej itu, kehidupan mula memberi maklum balas. Kerana realiti luaran sentiasa mencerminkan realiti dalaman. Sentiasa. Ia tidak penting apa yang anda katakan anda mahu. Apa yang penting ialah apa yang anda benar-benar percaya anda layak terima. Dan kepercayaan itu bukan terletak pada fikiran yang datang sesekali. Ia terletak pada tabiat-tabiat yang anda ulang setiap hari. Tabiat berfikir. Tabiat bertindak. Tabiat merasa.
Ia adalah cermin paling jujur kepada gambaran diri anda. Beberapa tahun yang lalu, saya bertemu seorang wanita muda dalam satu acara di Atlanta. Dia bekerja di sebuah pejabat biasa, pendapatannya kira-kira RM2,500 sebulan, tetapi energinya sungguh luar biasa. Dia memberitahu saya bahawa dia pernah mendengar salah satu rakaman audio saya tentang gambaran diri, dan sejak saat itu, dia mula melihat dirinya dengan cara yang berbeza. Setiap pagi dia akan bangun, berdiri di hadapan cermin dan berkata kepada dirinya, "Saya seorang wanita yang berjaya. Saya hidup dalam kelimpahan. Saya yakin pada diri saya." Pada mulanya, dia rasa janggal bila mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata itu kedengaran kosong, tidak bermakna. Tetapi dia tetap teruskan. Bukan dengan kata-kata sahaja, dia mula berpakaian seolah-olah dia sudah pun menjadi wanita yang dia ingin jadi. Dia berjalan dengan penuh keyakinan, bercakap dengan tegas, dan belajar dengan penuh disiplin. Dalam beberapa bulan, dia dinaikkan pangkat. Lebih kurang setahun kemudian, dia menubuhkan syarikat perundingannya sendiri. Dan hari ini, hidupnya sangat berbeza daripada kehidupannya yang dulu. Kenapa? Kerana dia mengubah gambaran dirinya sendiri. Dan segalanya mula menyusun semula untuk selaras dengan identiti baharunya. Mungkin anda terfikir, bukankah ini seperti berpura-pura menjadi seseorang yang saya belum lagi jadi? Tidak. Ini adalah satu keputusan sedar untuk memilih siapa anda mahu jadi, dan melatih badan serta minda anda untuk berfungsi dalam gelombang itu. Ingat tak apa yang saya katakan tentang getaran? Anda tidak menarik apa yang anda inginkan. Anda menarik siapa diri anda. Dan anda adalah gambaran yang anda pegang tentang diri anda sendiri. Bila anda ubah gambaran itu, anda akan mengubah isyarat yang anda pancarkan ke alam semesta. Dan isyarat yang anda pancarkan skim yang menentukan apa yang anda terima. Sekarang fikir sejenak, berapa kali anda mensabotaj diri anda sendiri kerana, jauh di dalam hati, anda tidak melihat diri anda sebagai seseorang yang layak untuk berjaya. Berapa kali anda menolak peluang, menangguhkan keputusan, atau bersembunyi di sebalik sikap rendah diri, sedangkan sebenarnya itu adalah ketakutan yang menyamar sebagai kebijaksanaan. Perkara ini berlaku kepada ramai orang. Dan jika anda jujur dengan diri sendiri, mungkin anda juga pernah melaluinya. Sebab sukar untuk menepasi batasan yang kita percaya kita tidak mampu lepasi. Tetapi batasan itu hanyalah ilusi. Ia bukan terletak di dunia luar. Ia berada di dalam diri anda. Skim sebabnya mengubah tabiat sangat berkuasa. Sebab apabila anda mengubah apa yang anda lakukan secara berulang, anda mula menghantar isyarat baharu ke minda sepada sedar anda. Isyarat yang berkata, "Saya sudah berbeza. Saya bertindak dengan cara yang baru. Saya layak untuk lebih." Dan apabila otak anda menerima isyarat-isyarat ini berulang kali, ia mula menyusun semula sambungan sarafnya. Sambungan lama menjadi lemah. Sambungan baharu menjadi lebih kuat. Dan tiba-tiba, perkara yang sebelum ini terasa mustahil, mula terasa semula jadi. Sebab gambaran diri anda telah dikemas kini. Inilah asas kepada setiap transformasi yang berkekalan. Jadi, jemputan saya kepada anda adalah mudah. Berhenti hanya menginginkan kehidupan yang baharu. Mulakan dengan membina dalam diri anda gambaran orang yang sudah hidup dalam kehidupan itu. Kekalkan gambaran itu melalui tabiat harian yang konsisten dan sejajar dengan siapa anda mahu jadi. Anda tidak perlu jadi sempurna. Anda hanya perlu kekal konsisten. Konsistensi mengatasi rintangan. Anda telah diprogramkan untuk bertahan hidup. Tetapi anda boleh memilih untuk memprogram semula diri anda untuk benar-benar hidup. Hidup dengan tujuan. Dengan kelimpahan. Dengan kebenaran. Dan semua itu bermula dengan cara anda melihat diri anda sendiri. Kerana pada akhirnya, dunia tidak melayan anda mengikut siapa anda sebenarnya. Dunia melayan anda mengikut siapa yang anda percaya diri anda adalah. Ubah kepercayaan itu, dan seluruh dunia akan berubah bersamanya. Apa yang benar-benar mengubah hidup anda bukanlah keputusan besar yang dibuat dalam satu hari,
tetapi tabiat kecil yang anda pilih untuk ulangi setiap hari. Ini adalah perkara paling penting dalam semua yang telah kita bincangkan setakat ini. Bila anda ubah tabiat anda, getaran anda berubah. Dan apabila getaran anda berubah, realiti anda mula menyusun semula untuk mencerminkan versi baharu diri anda. Ini bukan sihir. Ini hukum. Ini sains. Ini kerohanian yang bergerak. Dan di sinilah letaknya kuasa anda. Jika mesej ini menyentuh hati anda, video seterusnya yang muncul di skrin anda adalah langkah anda yang seterusnya. Ia adalah anak tangga baharu dalam tangga perkembangan anda, satu bahagian penting untuk menjadikan anda 1% lebih baik daripada siapa anda hari ini, dan 1% itu, dari hari ke hari, mengubah segalanya. Saya amat berterima kasih atas kehadiran anda di sini, dan saya tunggu anda di video yang seterusnya. Mari kita teruskan perjalanan ini bersama-sama.